Kes pecah rumah. Habis diompel. Sebuah kejadian pecah rumah dan kenderaan dilaporkan berlaku di Taman Desa Harmoni, Johor Bahru pada 29 Oktober 2025. Menurut maklumat awal, insiden tersebut melibatkan sebuah kenderaan jenis Honda yang turut menjadi sasaran suspek. Difahamkan, individu berkenaan dipercayai memotong kunci serta jeriji tingkap menggunakan alat pemotong besi bagi memasuki kawasan kediaman. Ketika kejadian, pemilik rumah tiada di tempat berkenaan, namun, suspek sempat memecahkan kereta milik mangsa sebelum pemilik rumah pulang dan terserempak dengannya sebelum melarikan diri. Kejadian itu menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penduduk sekitar yang bimbang keselamatan harta benda mereka. Setakat ini, jumlah kerugian sebenar masih belum diketahui dan tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan oleh pihak berkuasa berhubung insiden berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya lebih berhati-hati serta memastikan kawasan kediaman sentiasa berada dalam keadaan selamat. Dia kata ada aksident di rumah cikgu ni mak dia tu. Dia ngompas juga. Kes pecah rumah. Habis diompel. Pintu tenganga. Tingkap bilik depan. Dah tebuk, dah pecah kan. Ini besi dia, dia letak kat sini. Nasib baik owner ni cepat. Dia buka pintu. Ini barang-barang dia. Nasib baik rumah ni, orang rumah ni cepat. Kalau tak kereta dia dah hilang. Ni. Ha. Kalau kau balik kampung, internet jangan tutup. Tak tutup. Jadi kau boleh akses. Buat kan? Ya. Cik dah kalau pergi mana mana ada pernah tutup internet. Dia blok kereta. Berlanggar. Lepas tu pencuri ni lari pergi sana.